Ada pakai siklon juga, tapi itu tak tahu dinama apa. Dia pakai lembu rempuh, dia jadi terbuka dan dia rosak. Saya tu kan pernah pakai Silver Pro. Lepas tu itu untuk tenakan kan. Macam mana boleh nak pakai yang ekonomi pula? Silver Pro tu kita pakai sebab kita tengok kekuatan dia untuk lembu tu pun dah okey sangat. Sebab lembu rempuh apa semua pun dia tak terbuka. Sebab ada yang setengah tu ada yang kuasa ni ada pakai siklon juga. Tapi itu tak tahu dinama apa. Dia pakai lembu rempuh, dia jadi terbuka dan dia tak dia tak dia rosak. Macam pagar rumah Nija tu je. Lembut. Lembut. Jadi yang dekat rumput ni kita pakai yang ekonomi ni sebab satu kita nak jimatkan kol. Betul lagi satu yang tu pun dah tahan, kita yakin yang ni pun still kualiti dia okey juga. Tapi okey lah sebab lembu ada je kat sekitar ni. Kata kat lembu macam-macam ada lah sebutan babi pun ada. Okey lah. Ada babi rempuh? Ada. Ada juga. Sebab kita ada tahu pisang apa Cuma satu je kera lah kita tak boleh ni.